Keajaiban Umrah dan Nama Allah Al-Ghani Part 2. Pada hari ketiga di Makkah, ketika sedang duduk di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, telefonnya berdering. Seorang sahabat lama yang tidak dilihatnya selama bertahun-tahun menghubunginya. Sahabat itu berkata, "Sulaiman, kau masih ingat projek yang kita impikan dulu? Aku sudah jumpa pelabur yang mahu berkongsi dengan orang yang amanah. Dan kau orang pertama yang aku fikirkan." Sulaiman pulang ke kampungnya dan mula bekerja dengan sahabatnya. Hanya 6 bulan kemudian, dia telah melunaskan semua hutangnya, membuka perniagaannya sendiri dan menjadi seorang yang berada. Tetapi yang paling ajaib dalam kisah ini, Sulaiman tidak berubah hanya dari segi harta selepas umrah, tetapi hatinya juga berubah. Setiap kali kekayaannya bertambah, semakin bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya. Dia membina masjid di kampungnya, membantu orang miskin, dan selalu berkata kepada sesiapa yang bertanya tentang rahsia kejayaannya, "Ketika aku mengetahui bahawa Allah itu maha kaya, Al-Ghani secara mutlak, dan tiada sesuatu pun yang mustahil baginya, aku yakin bahawa kefakiranku tidak menghalang kekayaannya dan keperluanku tidak menghalang kemurahannya. Umrah mengajarku bahawa kekayaan bukanlah harta yang dikumpul, tetapi hati yang penuh, keyakinan kepada Allah. Aku bertawaf di Baitullah sambil merasa sebagai orang yang paling kaya, kerana aku bergantung kepada Al-Ghani Al-Hamid." Sulaiman meninggal dunia bertahun-tahun kemudian setelah meninggalkan banyak kebaikan, namun yang paling berharga yang ditinggalkannya adalah kisahnya yang diceritakan turun-temurun. Kisah seorang lelaki miskin yang mengenali nama Allah Al-Ghani, lalu hatinya kaya sebelum hartanya menjadi kaya. Dan satu umrah yang mengubah hidupnya daripada kefakiran yang mendadak kepada kekayaan sejati, di mana dia tahu bahawa setiap kekayaan datang dari Allah dan kepada Allah jualah segalanya kembali. Maha suci Allah yang berfirman, "Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi kukuh." Az-Zariyat 58.